Okey, hari ni kita nak tanam pokok ya. Pokok durian ya. Durian itu duri hitam ya. Duri hitam. Pokok RM40 kita beli ya. Kita beli. Kita menggunakan baja gemuk ya. Baja gemuk. Ni tanah ya, tanah hitam. Okey, kita korek lubang ah. Belum kita korek lagi. Okey.
yang sesuai lah. Nanti jangan lupa. Tapi ada ayam mata tu. Oh, ada ayam mata. Tu ayam mata. Anjuruh ya? Hah? Ini ayam lele. Oh. Oh, ayam meleleh sini ya? Ikut sini kot saluran. Dia kena belah tu buat parit di sana. Oh, parit tu terkambuh ikut. Kalau kata belah ikut tu dia lari sana. Kalau ikut sana. Ikut apa ni? Oh, betul ya. Bu dalamnya sikit dulu, no? Okey, itu kita lihat cara-caranya, cara menanam tabur baja dulu ke dalam lubang. Baru kita cara menanam ya, menanam. Bu. Bu juga. Bu lo, pokok. Tanah Buka. tuang sikit ni. Tanah tu buat sikit lagi dia dia kata. Sikit lah. Bagi dia tebal sikit ha. Ha, okey. Dia tu. Bagi nanti untuk dia angkat. Dia pekat rumah. Koyak boleh beg tu. Bismillahirrahmanirrahim. Orang nampak tu. Ha. Betul-betul bagi betul pokok dia tu. Tanah, tuang tanah keliling. Tak pecah, tak bagi pecah tu. Ha? Batang. Nak bagi pecah boleh, tak mau bagi pecah boleh kot. Ada apa-apa katok sikit bagi pecah. Ada apa? Nak bagi Tu kayu dah. Ha? Ayo. Ambrol tadi dah bagi pecah, patok tu macam ni. Pecah aja tak apa. Kot kan? Kalau kata nak bagi pecah pun boleh. Tak mau bagi pecah pun boleh. Bagi sikit-sikit. Bagi untuh ha. Bagi sikit. Okey, tak apa. Ha dah. Ha, kambus. Tuang tanah. Buang-buang. Apa habis tak buang. Okey, kambus. Ya. Ni gambar ha. Ha. Kamu sikit, lepas tu lagi atas dia tuang di tanah hitam. Tuang semua. Ha. Lepas tu baju tu ambil tabuk keliling dah. Ada atas ni. Saya pun tak nak buang tuang baju tu. Labuk-labuk keliling tu. Lepas tu buah baju biji tu kan. Bu baju ni ya. Ha, baju tu labuk keliling
jangan ajak ya tenang ya. 2-3 tahun dia nak besar. Ha. Besar dia makan. Dah selesai. Ha, saya anjuk oi ayak. Ayo ayak. Ayat tuang keliling dia. Hai. Okey, kita dah selesai ya. Menanam pokok duri hitam ya. Ini durian duri hitam. Beri dengan harga RM40 sepokok. Okey. Okey, bye. Ya, kita dah selesai upacara menanam pokok ya, pokok durian hitam. Okey, minggu lepas kita tanam pokok. Ni ada pagar tak nampak ya. Ini ada pokok pulasan ya, pulasan. Sama juga yang kita beli di kedai yang sama. Ini sepokok pokok RM38 ya. Itu yang jenis besarnya pulasan kahwin. Okey, lebih kurang RM2. Beza RM2 saja dengan pokok durian ni ya. Pokok durian Musang King tu. Okey. Bersama anak pisang ya kita tanam. Ni kita buat pagar sedikit ya. Mengelakkan daripada binatang-binatang ya, lembu, sebagainya, monyet dan lain-lain ya, binatang-binatang kambing semua lah. So kita beli ya, kita beli mahal. Durian tu pun esok kita start sambung, kita nak buat pagar. Pagar macam ni juga. Okey. Okey, ni ada pokok cempedak ya. Cempedak yang sama juga ya. Kita beli pokok ni kita dah lama lah tanam. Yang ni pokok cempedak kahwin ya, cempedak kahwin. Isinya kala merah. Tuan meniaga tu kata. Kita pagar juga. Okey, ada naik ya tu. Ada naik ya sikit daun dia. Berisi besar tu. Bedak nangka lagi. Sama ya, satu tempat ya. Satu company. Tiga pokok. Pulasan, durian dengan cempedak. Okey. Okey, itu saja yang kita dapat ceritakan hari ini. Besok kita akan sambung buat pagar pula. Okey, pagi. Okey, kita tanam di waktu senja atau petang. Hari tak panas. Tengah hari dah hangat sangat. Okey. Okey, jumpa lagi. Besok. Ini dia pokok apa ni? Duri hitam duri hitam RM40 sepokok. Okey, terima kasih. Okey. Tak, dah gambar tadi. Dia buat video. Buat video. Buat video tak payah ni. Nak buat ni. Buat TikTok. Tak lah. Ambil